Invasive pneumococcal disease. So hari ni kita nak discuss satu lagi penyakit berjangkit yang mudah sahaja dicegah dengan vaccination. Kenapa ya lately ni saya banyak discuss pasal penyakit-penyakit yang berjangkit yang boleh kita cegah dengan vaksin ni? Sebenarnya sebab bermula pada semalam 24 hari bulan April adalah minggu vaksinasi antarabangsa. So sebab kita discuss ni. Okay, so apa dia invasive pneumococcal disease? So invasive pneumococcal disease ni adalah penyakit yang disebabkan oleh satu bakteria yang nama dia Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia, dia sejenis gram-positive bakteria. So bakteria ni, Streptococcus ni ada banyak jenis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus macam-macam jenis lah. Tapi di antara yang paling berbahaya dan di antara yang paling menyebabkan banyak masalah adalah Streptococcus pneumonia. Dia berjangkit melalui respiratory droplet daripada air liur, daripada cecair batuk, selsema kita dan sebagainya. Dan dia boleh merebak bila batuk, ada kahak dia kan. Dan dia mudah berjangkit, tidaklah semudah berjangkit seperti influenza dan sebagainya, tapi dia di antara penyakit yang menyebabkan banyak masalah satu dunia. Dia masih lagi di antara penyakit yang menyebabkan, di antara yang paling common menyebabkan pneumonia dan kuman di paru-paru, dan masih lagi di antara bakteria yang banyak menyebabkan kematian satu dunia. Dan saya pernah dapat kes kalau Streptococcus pneumonia ni, sebab dia boleh menyebabkan pneumonia, jangkit kuman paru-paru, dia boleh menyebabkan meningitis, jangkit kuman di otak, dia boleh menyebabkan septicemia, jangkit kuman dalam darah kita. Semua-semua ni boleh bawa kepada kematian. Banyak problem dia. Saya pernah dapat kes pneumococcal disease kan. Bila kita kata invasive pneumococcal disease, maknanya kuman tu bukan setakat ditekak, dia pergi ke dalam paru-paru, dalam darah, otak dan sebagainya. Saya pernah dapat kes kan, budak dia dapat pneumonia dan dapat bilateral parapneumonic effusion. So malah jadi empyema pun. Dekat paru-paru dia penuh dengan air, penuh dengan nanah, sampai kita terpaksa tebuk 2-3 lubang di paru-paru dia untuk keluarkan cecair dia. Tu masuk ward lama, budak tu suffer, susah nak bernafas. So nak rawat dia susah. Dan biasanya kadang-kadang kalau betul-betul invasive pneumococcal disease ni, masuk dalam ward pun lama lah, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 hari masuk ward. So lama, rawatan dia pun agak sukar. So penyakit dia susah. CRP tinggi, kalau test darah, CRP dia biasa tinggi dan sebagainya. So rawatan dia sukar dan lama. So bagaimana nak cegah dia? Bagaimana nak rawat dia? Dia ada antibiotik lah, sebab dia adalah bakteria gram positif. So dia ada antibiotik yang kita kena bagi. Tapi bagaimana nak cegah dia adalah dengan pneumococcal vaccine. So pneumococcal vaccine kita bagi pada umur 4 bulan, 6 bulan dan juga 15